10 benda jangan buat bila ke Singapura. Kalau bercuti atau singgah ke Singapura memang seronok sebab negara ni bersih, teratur dan penuh dengan tempat menarik. Tapi hati-hati, ada beberapa benda yang nampak biasa bagi kita tapi sebenarnya boleh buat korang kena saman atau denda dekat sana. Jadi sebelum terkena, jom kita tengok 10 benda yang jangan buat bila ke Singapura. Nombor 10. Menggunakan Wi-Fi awam tanpa kebenaran. Di banyak negara, menggunakan Wi-Fi awam tanpa izin mungkin dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Namun, di Singapura, perbuatan ini dianggap sebagai satu jenayah di bawah undang-undang cyber mereka. Jika korang menggunakan rangkaian Wi-Fi seseorang tanpa kebenaran, korang boleh dikenakan tindakan undang-undang yang serius. Nombor 9. Bersikap kurang ajar dengan pegawai imigresen. Apabila memasuki Singapura, pastikan korang bersikap sopan dan memberi kerjasama penuh dengan pegawai imigresen. Mereka sangat tegas dalam menjalankan tugas dan sebarang sikap yang dianggap kurang ajar atau mencurigakan boleh menyebabkan korang ditahan lebih lama atau malah dihalang daripada memasuki negara tersebut. Nombor 8. Tidak menyiram tandas selepas digunakan. Kebersihan di tandas awam sangat dijaga di Singapura dan undang-undang di sana mewajibkan pengguna untuk menyiram tandas selepas digunakan. Jika tertangkap tidak melakukannya, korang boleh dikenakan denda sehingga $150 Singapura bersamaan RM497. Nombor 7. Menyentuh atau memberi makan haiwan liar. Singapura mempunyai banyak taman dan kawasan hijau yang menjadi habitat kepada pelbagai haiwan liar. Namun, menyentuh atau memberi makan haiwan liar seperti monyet adalah dilarang kerana boleh menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan menjadikan haiwan tersebut agresif. Jika ditangkap melakukan kesalahan ini, korang boleh dikenakan denda yang tinggi. Nombor 6. Menyeberang jalan di tempat yang tidak dibenarkan. Di Singapura, menyeberang jalan bukan di lintasan yang dibenarkan dianggap sebagai satu kesalahan. Pihak berkuasa sangat tegas dalam memastikan keselamatan pejalan kaki dan mereka tidak akan teragak-agak untuk mengenakan denda kepada individu yang melanggar peraturan ini. Denda boleh mencecah sehingga $1,000 Singapura atau hukuman penjara sehingga 3 bulan bagi kesalahan pertama. Nombor 5. Merokok di tempat awam yang dilarang. Singapura mempunyai banyak kawasan larangan merokok termasuk pusat membeli belah, restoran, hentian bas dan tempat awam yang tertutup. Jika korang ingin merokok, pastikan korang melakukannya di kawasan khas yang disediakan. Jika melanggar peraturan ini, sesiapa sahaja boleh dikenakan denda sehingga $1,000 Singapura yang bersamaan RM3,320. Nombor 4. Membuang sampah sembarangan. Kerajaan Singapura sangat menitik beratkan kebersihan bandar dan salah satu undang-undang yang ketat ialah larangan membuang sampah sembarangan. Jika korang membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya, korang boleh dikenakan denda sehingga $1,000 Singapura untuk kesalahan pertama dan lebih tinggi untuk kesalahan berulang. Nombor 3. Meludah di merata tempat. Meludah di tempat awam dianggap sebagai satu kesalahan serius di Singapura. Peraturan ketat ini bertujuan untuk mengekalkan kebersihan persekitaran. Jika ditangkap melakukan kesalahan ini, korang boleh dikenakan denda yang tinggi. Nombor 2. Membawa masuk gula-gula getah. Singapura mengharamkan penjualan dan pengimportan gula-gula getah kecuali untuk tujuan perubatan yang disahkan. Larangan ini diperkenalkan bagi mengelakkan vandalisme akibat pembuangan gula-gula getah yang tidak terkawal. Jika didapati membawa masuk gula-gula getah tanpa kebenaran, korang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Nombor 1. Makan atau minum dalam MRT. Jika korang menaiki sistem pengangkutan awam seperti MRT atau bas di Singapura, pastikan korang tidak makan atau minum sepanjang perjalanan. Peraturan ini dikuat kuasa bagi memastikan kebersihan dalam pengangkutan awam terjaga. Jika melanggar peraturan ini, korang boleh dikenakan denda sehingga $500 Singapura yang bersamaan RM1,660 Malaysia. Jadi itulah 10 benda yang jangan buat bila kita ke Singapura. Walaupun ada peraturan yang ketat,
kalau kita ikut dan hormat budaya serta undang-undang di sana, confirm perjalanan jadi lebih lancar dan bebas masalah. Jadi, harap video ni dapat bantu korang yang nak ke Singapura supaya tak tersilap langkah. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk info yang lebih banyak lepas